Alright guys, kereta baru lagi, Malaysia dengan kereta baru Ini ialah SUV baru daripada Subaru Ini Forester 2.5 IS Eyesight. So kita tengok spek sikit. Ini spek dia. Sekarang datang dengan enjin 2.5 petrol 4 silinder, double wide cam, 16 valve dan boxer engine lah. Power 185 PS, 247 Nm torque, fuel tank 65 liter, datang masih dengan CVT 6 speed. Okay, kau tengoklah. Kau tengok. Okay, kalau ada minat boleh pause lah. So kita tengok lampu dia. Lampu depan. Fuh, cantik boy. Ada mirip apa? Toyota Innova. Jangan main-main. Okay, kita tengok ke bawah. Okay, kalau korang lupa apakah rupa lama Subaru Forester, ini dia. Ini Forester yang lama. Nampak? Yang 4 segi tu profil tepi dia. Ini profil tepi dia. Ini yang kita tak bawa kamera lah. Kita terserempak kereta. So ini yang baru 2.5, lebih power, lebih baru dan lebih mahal lah. 221,000 dilancarkan hari ini. So hari ini sudah jumpa dah. Okay, di belakang ada tinggi sikit. Kalau yang ini tinggi juga, tapi oleh kerana dia punya warna hitam kita tak berapa nampak. So yang lama, ini yang baru. So apa yang baru? Kita dapat rim yang baru. Rim dia apakah saiz tayar? Tayar Falcon Lama dah tak tengok kereta dengan tayar Falcon. Falcon ZX, angka tak nampak, korang baca sendiri lah. Okay, mana saiz tayar? Mana saiz tayar ini dia? Nah, saiz tayar, angka pun tak nampak, korang baca sendiri. Okay, so apa yang baru ialah mereka telah, okay, bahagian atas roof rail warna hitam Okay, besi. Kereta Subaru boleh tahan lah. Tahan lama, tahan lasak, bukan macam kereta China tapi resale value hancur. Okay, soft touch bahagian ini. Yang ni suede ke Alcantara? Suede. Okay, yang ni suede. Ini PU dan butang-butang dia, door handle, mantap lah. Datang dengan feature baru, memory seat ada dua. Kat bawah hard plastik, tapi dia punya hard plastik lembut sikit bukan macam hard plastik kereta-kereta yang murah. Dia pun dapat lumbar support, electric seat, dan seat baru ini dikabarkan datang dengan kolaborasi dengan hospital hospital di Jepun. So mana anda boleh duduk dengan sangat-sangat selesa lah. Kalau tengok dia punya yang ini pun yang ni bengkak tau, so duduk memang sangat selesa lah. So kat tepi ada suede supaya anda tidak terjatuh. Okay, kita masuk ke dalam. Pedal yang biasa, ada start stop dan tempat buka boot. Kita masuk ke dalam. Okey, dapat skrin yang baru skrin yang baru. Kita tengok yang ni dulu. Inilah meter masih analog. Design language Subaru memang tak berubah lah. Dia punya meter selalunya analog tapi dia ada MID yang color kat sini yang baru. So dapat pedal shifter, kita dapat steering yang baru, boleh tahan cantik. Dan ini skrin baru. Kalau tengok yang lama nanti dia split. Kat atas dia dapat bahagian-bahagian seperti temperature, oil temperature dan lain-lain. Dulu di atas, sekarang semuanya dalam satu lah. So anda dapat semuanya di dalam satu app. Ada Android Auto, Apple CarPlay. Android Auto, Apple CarPlay, wireless. Oh, wireless Android Auto, wireless Apple CarPlay. So dia dapat skrin yang panjang macam Tesla. Dan di tepi kita dapat aircon vent lah, aircon vent. Ada NFC ada NFC. So apa yang kita boleh tengok lagi? Satu USB-A, USB-C, wireless charger, wireless charger. Di sini anda dapat electronic parking brake, tempat cup holder, dan kat bawah ada satu power socket. Okay, dia punya center console apa kerupa kecil sikit, tapi boleh letak barang sikit lah. Okay, pemandangan kokpit anda macam ni ada corak-corak. Ini ialah soft PU, keras sikit. Okay, soft di atas. Yang ini hard plastik.
Oh, yang ni bahagian soft. Yang ni pun, yang ni soft tapi yang ni hard plastik pelik sikit kombinasi dia. Dan yang ini soft open, tak ada kapet tapi soft open lah. Soft open. Pemandangan di sebelah sana, anda punya seat, dan kita tengok dia punya yang ini fabric. Oh, lampu masih kuning, sayang. Lampu masih kuning tapi anda dapat extension boleh nampak extension. So kalau anda orang panjang, orang tinggi, dia akan extend. Kita dapat apa? Lampu putih, tempat letak sunglass. Sebelah sini pun sama. Kalau kali pertama anda dapat jumpa channel Uncle, jangan lupa tekan like, share, subscribe, support sikit. And then dia punya yang ini rasanya macam ada electrochromatic lah, sebab dia ada lampu di sini Tapi frameless ke atau tidak? Frame dia sangat-sangat nipis lah. Frame sangat nipis. Okay. So kalau kita duduk memang sangat selesa. Posisi duduk Uncle sangat selesa. Kita rasakan dia punya lumbar support. Boleh tahan. So dalam, okay. Oh, untuk orang tinggi ini kereta yang sesuai. Dapat sejengkal boy. Hampir sejengkal lah. So sangat selesa untuk orang tinggi. Tengok belakang pula. Jom kita tengok belakang Okay, dekat belakang ada apa? Yang ini burung apa? Oh, tak nampak. Sabar, Uncle cari. Nampak? Nampak burung tak? Mana burung? Ini. Dia ada stok. Yang ni burung apa bang? Yang ni burung apa? Ini burung hummingbird. Hummingbird. Oh, aku cakap stok hummingbird. Okay, hummingbird Boleh nampak tak? Harap-harap boleh nampak lah. Kamera angle lah, out sikit. Okay. So di belakang dah tinted bang Nampak gelap Tak ada, memang macam ni. Ya ke? Betul. Oh, dia tak ada tinted? Tak ada tinted. Kaca dia memang gelap? Memang gelap. Kat depan lain? Depan lain. Okey, yang ni ada gelap sikit tapi tak ada tinted abang kata. Okey, siapa nak beli cari abang Aiman Saya. Mana Shah Alam Daripada Setia Alam. Oh, Setia Alam. Okey, Setia Alam. Okey, masih hard plastik. Alamak, sedih Okey. So ini soft, ini ada stitching warna orange sikit, ada suede. Dan yang ini pun PU PU apa maksud PU? PU dia boleh jadi hard plastik, PU pun boleh jadi macam soft. Yang ini soft lah, soft yang punya. Tapi hard plastik dia memang lembut sedikit. Okey, besar. Dia punya legroom memang besar gila. Besar gila, mana boleh tahan. So tadi Uncle dah masuk J8 two wheel drive. Yang ini Subaru Forester yang dapat 1.5 dari segi legroom Depan posisi pemanduan Uncle, yang ini legroom 1.5. So alamak, sorry. Macam mana ni? Okey. Kepala sejengkal, hampir sejengkal So kereta ni sesuai untuk orang yang 6 kaki lebih lah. Orang yang pendek akan rasa kecil dalam kereta. Yang paling menarik ialah orang pendek semua akan beli kereta ni. Aircon ada USB-C, USB-A, fast charging Okey, pemandangan kokpit anda kita tengok daripada belakang. Ini dia pemandangan kokpit anda. Boleh tahan lah. Boleh tahan cantik. So pada harga 221,000 untuk kereta Jepun. Ini kereta Jepun yang okey, boleh nampak burung tu sekarang. Nampak tak? Ini hummingbird. So sekarang semua designer, engineer semua akan letak barang-barang tersembunyi macam ni lah. So ini semuanya hard plastik. So sebuah kereta yang anda boleh pakai lah 15-20 tahun Subaru dari segi seating dia, ini ialah kulit. I'm sure yang ini kulit. Posisi tempat duduk satu je. Tapi dia duduk dengan santai Dia punya angle dengan sangat-sangat santai. Dan ini pula dia punya cup holder. So memang sangat selesa dan sedap. Di bahagian depan anda dapat satu tempat letak geran tanah. Yang ini dua. Oh, yang kecil. Yang ini kecil untuk letak phone je. Okey. So sebuah kereta yang luas, besar, headliner berwarna hitam. Satu spek je bang Satu spek saja. Okey, satu spek saja. So dia tak boleh lawan dah. Sekarang kereta China dah berlambak So dia buat satu spek lebih senang. 11 colors. Ada 11 warna. Sekejap Uncle tunjuk bawah. Kat bawah ni ialah
material sintetik lah, seperti kereta-kereta China, tapi tengok dia balut dengan lebih baik. Dia balut dengan lebih baik. So very good. Kita tengok Uncle lupa bagi tahu, kereta ni ada drive mode. Berapa drive mode? Dia ada snow, normal, dirt, deep snow, mud, dan di sebelah sini pun dia ada satu sport sport. Kalau kau nak power lagi, kau tekan butang ni, kau dapat lah sport. Uncle nak tengok ada ke drive mode yang lain. Oh tak ada, ini bahagian atas di mana anda boleh tengok temperature dan juga radio lah, dia punya informasi. So sudah ada penambahbaikan untuk Subaru, tapi adakah dia memadai untuk harga 221,000. Yang ni CPU daripada mana? Thailand? Japan. Oh, Japan. Ni direct Japan. Okey, ini kereta buatan Jepun lah. Kereta buatan Jepun. So tak ada lagi CKD kat Malaysia. Dia punya aircon, dia punya air vent. Boleh tengok enjin ke bang? Boleh. Okey. Supermarket dah nak tutup ni. Kita tengok enjin. Okey, engine 4 cylinder 16 valve. Okey, ini rupa dia. Okey, ada insulasi di bahagian atas. Di dalam engine, bateri di sebelah sini, engine dia. Okey, korang tengoklah. Dia better NVH lah kereta ni. Better noise punya cancellation, better vibration punya cancellation lah. Kalau korang tengok ni, engine cover dia ni, dia bukan plastik tau. Ni foam. Oh, foam. This is foam engine cover. Okey, foam engine cover. Okey. So yang ini dah gloss black, nampak dah cantik sikit lah. Berbanding yang dulu, yang lama punya. Ini yang lama Lama ialah matte black saja. So kita tengok dalaman yang lama supaya korang dapat tahu apakah beza yang lama dan yang baru. Kita tengok, yang baru dapat yang ni boy. Yang lama dapat yang ni. Okey. Yang lama ini pun soft semuanya kulit. Pemandangan kokpit anda. So di mana dia punya skrin terbahagi kepada dua bawah dan ke atas ada lagi satu skrin. Sekarang semua 2-in-1 dah. Steering hampir sama. Display meter hampir sama, tapi ada penambahbaikan. X-mode yang dulu di sini tapi sekarang sudah masuk dalam skrin dalam skrin. Dan kulit yang baru lebih cantik lah, of course. Yang lama ada sports pedal dan ambient lighting warna biru seperti Toyota Vios. Yang lama ada diskaun 145,000. Dulu 17 lebih. So korang cari Abang Aiman ni. Okay, kita tengok belakang. Okay, so di belakang ruangan nampak lebih kurang sama, tapi dia punya yang ni ada dua adjustment. Okay, kita tengok boot. Okay, yang ini ada power boot tapi dia tak ada kick open. So ruangan boot yang ni berapa liter bang? Oh, lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama. Dari segi saiz lebih kurang sama. Kita tengok yang baru. Apakah saiz yang baru Yang baru ni dia boleh macam mana? Kau tendang je dia akan buka. Bang boleh tunjuk kick open? Abang tendang. Tengok abang tunjuk. Sekarang tak payah pakai tangan lah, pakai kaki. Okey. So keluasan lebih kurang sama. Apakah rasa dia? Kau tekan yang ni, seat dia melantun. Kau tengok sekali lagi. Bagus ni, efisien. Kalau pergi IKEA boleh beli barang Apa ada kat bawah? Ni untuk kereta je. Oh, tak payah. Full size ke? Ini ya. Space saver. Oh, space saver je. Space saver Tapi okey, kalau macam ni dia memang kedap bunyi lah. Dia ada styrofoam, dia memang kedap bunyi. So very nice. Subaru Forester. Abang tutup dengan kaki bang? Tutup pun boleh juga. Tutup dengan kaki tengok. Dia akan beep 2 kali dulu baru dia tutup. Okey, cun lah. So ini ialah Forester baru 2.5 untuk lebih power. So korang tak payah sakit hati. Berapa power dia bang? 185 PS 247 Nm top. Okey, kita tengok yang ni. Ini tempat isi minyak lah. Okey, kereta ni dibuat daripada Jepun So kau beli kereta ni, kau beli kereta Jepun tau. Bukan kereta daripada Alu Gajah ke mana-mana ke.
Lebih baik daripada mungkin kereta Honda CR-V lah. Okey, kita jumpa lagi. Jangan lupa call Abang Aiman nak test drive, nak tengok, nak cuba, nak tanya ke. Okey, nombor dia ada kat description video. Jumpa lagi. Bye-bye.